Puji Tuhan. Ketika saya sedang mempersiapkan pesan ini, banyak pemikiran melintas dalam fikiran saya. Selain itu, kami juga sedang melakukan pembelajaran Alkitab mengenai kebebasan dalam Kristus Yesus. Saat saya mencari petunjuk dari Tuhan, Dia menuntun saya ke dalam kitab Keluaran. Hari ini, saya ingin berbicara tentang saat ketika Tuhan memerintahkan Musa untuk membawa umatnya dalam perjalanan selama 3 hari ke padang gurun untuk menyembahnya. Dalam persiapan pesan ini, saya merasa penting untuk semak imbas kitab Keluaran agar kita dapat memahami maknanya dengan lebih dalam. Saya ingin menerangi khususnya mengenai dewa-dewa Mesir, nama-nama mereka, dan kekuatan mereka, serta bagaimana Tuhan kita menunjukkan kuasa-Nya yang luar biasa dengan menghancurkan mereka. Dengan merenungkan hal ini, kita dapat memahami kebesaran Tuhan yang kita sembah. Dalam banyak aspek kehidupan kita, iman kita tidak berkuasa dan kita hidup tanpa kuasa yang berasal dari Tuhan. Kita berjuang untuk mengatasi berbagai tentangan dan bahkan gagal untuk berdoa secara berkesan untuk pembebasan, kesembuhan, dan keperluan lainnya. Hal ini menimbulkan pertanyaan, apa yang menghalangi kita? Beban atau kok apa yang menekan kita sehingga kita tidak dapat mengalami kuasa Tuhan sepenuhnya? Kita perlu memutuskan kok tersebut dan mengambil kok Yesus Kristus. Seperti yang kita ketahui, Tuhan Yang Maha Kuasa memanggil Abraham dalam Kejadian 12. Setelah ayahnya meninggal, Tuhan menampakkan diri kepadanya dan memerintahkannya untuk meninggalkan tanah kelahirannya dan mengikutinya ke tanah yang telah Dia janjikan. Tanpa ragu, Abraham membawa istrinya dan anak saudaranya, Lot, dan mengikuti arahan Tuhan. Akhirnya, Tuhan membawanya ke tanah Kanaan. Saat di Kanaan, terjadi kelaparan, sehingga Abraham berpindah ke Mesir untuk sementara waktu. Panggilan Tuhan ke atas Abraham, dan Tuhan menampakkan diri kepadanya dengan berkata, "Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar, sebanyak pasir di tepi laut dan bintang di langit." Tuhan berjanji untuk memberkatinya dengan limpah. Dengan cara yang sama, Tuhan juga menampakkan diri kepada Ishak dan Yakub, memberkati mereka dan menyatakan rencananya bagi umat yang dikasihinya. Ketika Yakub berada di tanah Kanaan, terjadi kelaparan. Saat itu, Yusuf, yang telah dijual oleh saudara-saudaranya, sudah berada di Mesir. Kisah Yusuf yang terkenal pun terjadi, yang akhirnya membawa Yakub dan keluarganya berjumlah 70 orang, berpindah ke Mesir. Firaun memberi mereka sebidang tanah, dan di sanalah mereka menetap. Seiring waktu, bangsa Israel berkembang pesat, melebihi tingkat kelahiran orang Mesir. Kuartil dengan pertumbuhan pesat mereka, Raja Mesir memerintahkan bidan untuk membunuh semua bayi laki-laki Ibrani yang baru lahir. Namun, para bidan menjawab bahawa perempuan Ibrani jauh lebih kuat dibandingkan perempuan Mesir dan sudah melahirkan sebelum mereka tiba. Kerana itu, penduduk Ibrani terus bertambah. Akhirnya, Firaun yang pernah menghormati Yusuf meninggal, dan seorang Firaun baru naik takhta. Raja baru ini melihat pertumbuhan bangsa Israel sebagai ancaman dan memperbudak mereka, bahkan memerintahkan pembunuhan semua bayi laki-laki berusia di bawah 2 tahun. Pada masa inilah Musa lahir. Ibu bapanya menyembunyikannya selama 3 bulan untuk melindunginya. Ketika mereka tidak boleh lagi menyembunyikannya, mereka menaruhnya dalam sebuah keranjang dan menghanyutkannya di Sungai Nil. Putri Firaun menemukan bayi tersebut, mengambilnya, dan membesarkannya sebagai anaknya sendiri. Tanpa sepengetahuan keluarga kerajaan, ibu kandung Musa dipekerjakan sebagai pengasuhnya, memungkinkan dia untuk menanamkan budaya dan iman bangsa Israel dalam diri Musa sejak kecil. Musa dibesarkan di istana dengan pendidikan dan pelatihan terbaik, menjadi sangat terampil dan berpengetahuan luas. Namun, dia selalu tahu bahawa dia adalah seorang Ibrani. Suatu hari, dia melihat seorang Mesir memukul seorang budak Ibrani, dan dalam kemarahannya, dia membunuh orang Mesir tersebut. Keesokan harinya, dia melihat 2 orang Ibrani bertengkar dan berusaha melerai mereka.
Salah satu dari mereka menjawab, "Apakah kamu akan membunuh kami seperti kamu membunuh orang Mesir itu?" Berita tentang kejadian ini sampai ke Firaun, yang kemudian ingin membunuh Musa. Karena takut, Musa melarikan diri ke Midian. Di Midian, Musa bertemu dengan keluarga Yitro. Suatu hari, dia membantu putri-putri Yitro mengambil air untuk ternak mereka. Terkesan dengan kebaikannya, Yitro menyambutnya ke dalam keluarganya. Akhirnya, Musa menikah dengan Zipora, putri Yitro, dan menjadi seorang gembala, menggembalakan ternak Yitro selama 40 tahun. Suatu hari, saat Musa menggembalakan domba, dia melihat semak belukar yang terbakar tetapi tidak hangus. Penasaran, dia mendekati semak itu, dan Tuhan berbicara kepadanya, "Aku telah melihat penderitaan umatku di Mesir. Aku telah mendengar jeritan mereka kerana penindasan para pengawas kerja, dan aku peduli dengan penderitaan mereka. Aku telah turun untuk menyelamatkan mereka dari tangan orang Mesir dan membawa mereka ke tanah yang luas dan baik, tanah yang berlimpah susu dan madu." Keluaran bab 3 ayat 7 dan 8. Inilah tanah yang telah dijanjikan Tuhan kepada Abraham, Ishak, dan Yakub. Sekarang, Tuhan sedang menggenapi janjinya. Ke-70 orang yang memasuki Mesir telah berkembang menjadi bangsa yang besar, tetapi mereka hidup dalam perbudakan dan penindasan. Ketika manusia ditindas dan dianiaya dari segala arah, mereka akhirnya berseru kepada Tuhan untuk pembebasan. Tuhan telah merencanakan pembebasan mereka dan memilih Musa sebagai alatnya. Menariknya, Tuhan tidak memilih seorang budak Ibrani dari antara mereka di Mesir. Sebaliknya, Dia membesarkan Musa di istana Firaun, memberinya pendidikan terbaik, kekuatan, dan kebijaksanaan. Sekarang, Tuhan memanggil Musa untuk kembali ke Mesir dan membebaskan umatnya. Dengan cara yang sama, Tuhan juga memanggil kita masing-masing hari ini untuk membuka mata dan melihat orang-orang di sekitar kita yang membutuhkan pembebasan. Banyak orang berseru meminta pertolongan, tetapi kita tidak menyedari jeritan mereka. Kita perlu mengembangkan kesadaran rohani untuk melihat penderitaan mereka. Kadang-kala, kita sendiri juga membutuhkan pembebasan. Ada aspek dalam hidup kita di mana kita merasa tak berdaya dan putus asa. Jika kita sendiri memerlukan pembebasan, bagaimana kita dapat membantu orang lain secara berkesan? Sudah waktunya bagi kita untuk mencari kuasa Tuhan dan membiarkan Dia membebaskan kita sehingga kita dapat menjadi alat pembebasan bagi orang-orang di sekitar kita. Apabila Tuhan memanggil Musa, Dia berkata kepadanya, "Engkaulah orang yang telah aku persiapkan untuk memimpin umatku keluar dari Mesir." Namun, Musa ragu-ragu dan berkata, "Tuhan, aku tidak pandai bercakap. Aku tidak pandai berkata-kata. Apabila aku bercakap, aku tergagap-gagap. Aku tidak tahu bagaimana untuk menangani situasi ini." Tuhan telah memilih Musa untuk misi ilahi ini, tetapi Musa terus menolak dengan alasan kelemahannya. Ini membuat Tuhan marah. Sebagai jawapan, Tuhan bertanya kepada Musa, "Siapakah yang menjadikan manusia? Siapakah yang memberinya kemampuan untuk bercakap? Siapakah yang menjadikannya bisu atau pekak, melihat atau buta? Bukankah aku, Tuhan?" Keluaran bab 4 ayat 11. Meskipun Tuhan meyakinkannya, Musa masih enggan pergi. Ini sangat membangkitkan kemarahan Tuhan, dan akhirnya Dia berkata kepada Musa, "Bagaimana dengan saudaramu Harun, orang Lewi? Aku tahu dia pandai bercakap. Dia sedang dalam perjalanan untuk menemui engkau, dan dia akan bersukacita apabila melihat engkau. Engkau harus berbicara kepadanya dan meletakkan perkataanku dalam mulutnya. Aku akan membantu kamu berdua bercakap dan akan mengajar kamu apa yang harus dilakukan." Keluaran bab 4 ayat 14 dan 15. Oleh itu, Harun menjadi jurucakap bagi Musa, tetapi Tuhan menegaskan bahawa Dia tidak akan bercakap secara langsung dengan Harun seperti Dia bercakap dengan Musa. Sebaliknya, Musa harus menerima firman Tuhan dan menyampaikannya kepada Harun,
yang kemudian akan menyampaikannya kepada Firaun. Meskipun Musa bimbang untuk berhadapan dengan Firaun kerana dia mengenali sistem istana Mesir, Tuhan membekalkannya dengan tanda-tanda dan mukjizat untuk mengesahkan misinya. Tuhan menunjukkan kuasanya dengan memerintahkan Musa untuk melemparkan tongkatnya ke tanah, yang kemudian berubah menjadi ular. Dia juga mengarahkan Musa untuk memasukkan tangannya ke dalam jubahnya, dan ketika dikeluarkan, tangannya menjadi berpenyakit kusta. Setelah dimasukkan kembali, tangannya kembali sembuh. Tanda-tanda luar biasa ini bertujuan untuk meyakinkan Firaun dan bangsa Israel tentang kuasa Tuhan. Menariknya, sebelum mengutus Musa ke Mesir, Tuhan berkata kepadanya, "Aku akan mengeraskan hati Firaun sehingga dia tidak akan membiarkan umatku pergi." Keluaran bab 4 ayat 21. Ini kelihatan seperti satu percanggahan. Di satu pihak, Tuhan ingin membebaskan umatnya. Di pihak lain, dia menyatakan bahawa dia akan mengeraskan hati Firaun dan menghalangnya daripada membebaskan mereka. Musa mungkin berasa sukar untuk memahami paradoks ini, tetapi semuanya adalah sebahagian daripada rancangan Tuhan yang lebih besar. Ketika Musa bersiap untuk meninggalkan Midian, dia meminta izin daripada bapa mertuanya, Yitro, dengan berkata, "Izinkan aku kembali kepada bangsaku di Mesir untuk melihat apakah mereka masih hidup." Tuhan meyakinkan Musa dengan berkata, "Kembalilah ke Mesir, kerana semua orang yang ingin membunuhmu telah mati." Keluaran bab 4 ayat 19. Namun, sesuatu yang tidak dijangka berlaku dalam perjalanan. Di suatu tempat persinggahan di sepanjang jalan, Tuhan menemui Musa dan hendak membunuhnya. Keluaran bab 4 ayat 24. Peristiwa mengejutkan ini berlaku kerana Musa gagal menyunatkan anaknya, sehingga dia tidak sepenuhnya hidup dalam perjanjian Tuhan. Sunat adalah perjanjian yang ditetapkan dengan Abraham, dan dengan mengabaikannya, Musa telah melanggar perintah Tuhan. Menyedari keseriusan situasi itu, isteri Musa, Zipporah, mengambil pisau batu, menyunatkan anak mereka, dan menyentuh kaki Musa dengan kulit katan itu sambil berkata, "Engkau adalah pengantin darah bagiku." Keluaran bab 4 ayat 25 dan 26. Hanya setelah itu Tuhan melepaskan Musa. Peristiwa ini menekankan betapa pentingnya ketaatan kepada perjanjian Tuhan sebelum menjalankan misinya. Apabila Tuhan memanggil seseorang untuk pekerjaannya, dia mengharapkan mereka untuk mengikuti perintahnya sepenuhnya. Jika Musa, yang telah Tuhan persiapkan selama 80 tahun, hampir dibunuh kerana tidak mematuhi perjanjian, betapa lebihnya kita perlu memastikan bahawa kita berjalan dalam ketaatan kepada Tuhan. Pekerjaan Tuhan tidak dapat dilakukan dengan kekuatan manusia semata-mata. Itulah sebabnya Zakharia bab 4 ayat 6 menyatakan, "Bukan dengan keperkasaan, bukan dengan kekuatan, tetapi dengan Rohku, firman Tuhan semesta alam." Roh Kudus memungkinkan kita untuk memahami rancangan Tuhan dan melaksanakannya. Yesus menegaskan kebenaran ini ketika dia berkata, "Aku tidak lagi menyebut kamu hamba, kerana seorang hamba tidak tahu apa yang dilakukan oleh tuannya. Sebaliknya, aku menyebut kamu sahabat, kerana segala sesuatu yang telah kuperoleh dari Bapaku telah kunyatakan kepada kamu." Yohanes bab 15 ayat 15. Yesus memanggil kita sahabat kerana dia ingin menyatakan rencananya kepada kita. Misi kita bukanlah untuk bergantung pada kebijaksanaan, kekuatan, atau kemampuan kita sendiri, tetapi untuk berjalan selaras dengan kehendak Tuhan. Itulah sebabnya Lukas bab 2 ayat 52 menyatakan bahawa Yesus bertambah dalam hikmat dan dalam pertumbuhan, serta dalam perkenan Tuhan dan manusia. Ketika iblis mencubai Yesus di padang gurun, dia menggunakan ayat kitab suci, berkata, "Jika engkau anak, jatuh Tuhankanlah dirimu ke bawah, kerana ada tertulis, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya tentang engkau, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Matius bab 4 ayat 6. Tetapi Yesus, penuh dengan hikmat, menjawab, "Ada pula tertulis, janganlah engkau mencubai Tuhanmu." Matius bab 4 ayat 7.
Ini menunjukkan bahawa hikmat Tuhan mengatasi semua pengetahuan lain, bahkan apabila ayat suci disalahgunakan. Sebagai orang percaya, kita dipanggil oleh Tuhan, dan Roh Kudus diam di dalam kita, mengajar kita bagaimana hidup menurut kehendaknya. 1 Yohanes bab 2 ayat 27 menegaskan kebenaran ini. Tetapi urapan yang telah kamu terima dari Dia tetap ada di dalam kamu, dan kamu tidak memerlukan seorang pun mengajar kamu. Tetapi sebagaimana urapannya mengajar kamu tentang segala sesuatu, dan urapan itu benar, bukan dusta, maka tinggallah di dalam Dia, sebagaimana yang telah diajarkan kepada kamu. Ini tidak bermaksud kita tidak memerlukan guru, pendeta, atau pemimpin di gereja, tetapi Roh Kudus memberikan pemahaman yang lebih mendalam melampaui pengajaran manusia. Tinggal di dalam Kristus sangat penting, kerana tanpa Dia, kita tidak dapat berbuat apa-apa. Yohanes bab 15 ayat 5. Namun, selepas pandemik COVID-19, banyak gereja menghadapi kesulitan. Ramai orang percaya memilih untuk tinggal di rumah dan menonton khutbah secara dalam talian daripada menghadiri gereja dan bersekutu dengan orang percaya lain. Trend ini melemahkan tubuh Kristus. Bahkan gereja-gereja besar melaporkan penurunan kehadiran yang ketara, dengan ramai yang meninggalkan gereja sepenuhnya. Ketika kita menyedari bahawa Yesus sahaja adalah sumber kebenaran dan kehidupan kekal, kita akan duduk di kakinya dan dengan sukacita belajar daripadanya. Kita harus tetap teguh dalam iman kita, berakar dalam firman Tuhan, dan berkomitmen terhadap panggilannya, tidak kira cabaran yang kita hadapi. Musa telah dilatih selama 40 tahun, dan Tuhan ingin menyucikannya kerana dia tidak berjalan dalam perjanjian. Kita baru sahaja bercakap tentang Abraham dan Keluaran bab 4. Sekarang, mari kita lihat Keluaran bab 5 ayat 1 hingga 3. Selepas itu, Musa dan Harun pergi kepada Firaun dan berkata, "Inilah firman Tuhan, Tuhan Israel. Biarkan umatku pergi supaya mereka dapat mengadakan perayaan kepadaku di padang gurun." Firaun menjawab, "Siapakah Tuhan sehingga aku harus taat kepadanya dan membiarkan Israel pergi? Aku tidak kenal Tuhan, dan aku tidak akan membiarkan Israel pergi." Kemudian mereka berkata, "Tuhan orang Ibrani telah bertemu dengan kami. Sekarang, izinkan kami mengambil perjalanan 3 hari ke padang gurun untuk memperolehi korban kepada Tuhan, Tuhan kami, atau Dia mungkin menimpa kami dengan wabak atau pedang." Selepas peristiwa ini, Tuhan mengutus Musa dan Harun kepada Firaun. Dengan penuh iman, mereka mendekati Firaun dan menyampaikan perintah Tuhan yang Maha Kuasa, "Biarkan umatku pergi supaya mereka dapat mengadakan perayaan di padang gurun." Tetapi mengapa perayaan? Pada zaman tamadun Mesopotamia dan Mesir, perayaan sering diadakan. Orang-orang ini tidak tahu bagaimana menyembah Tuhan dengan betul kerana mereka telah lama tinggal di Mesir. Ketika Tuhan berkata, "Biarkan umatku pergi," Dia menyatakannya dalam cara yang dapat difahami oleh Firaun melalui konsep perayaan. Firaun dan rakyatnya tahu bahawa semasa perayaan, orang akan berkumpul untuk memperolehi korban dan merayakan dewa-dewa mereka. Dengan meminta untuk mengadakan perayaan di padang gurun, Tuhan sedang membuat kenyataan kepada Firaun dan juga kepada orang Ibrani sendiri. Sudah tiba masanya untuk mereka kembali kepada penyembahan yang benar. Namun, Firaun menjawab, "Siapakah Tuhan? Siapakah Tuhan kamu? Aku mempunyai banyak dewa di sini, dan orang Ibrani juga menyembah mereka. Siapakah Tuhan kamu ini?" Firaun tidak mengakui Yahweh sebagai Tuhan. Dia memandang rendah dan percaya bahawa orang Ibrani adalah miliknya dan mengikut dewa-dewanya. Dalam ayat 3, Musa dan Harun berkata, "Tuhan orang Ibrani telah bertemu dengan kami. Dia memerintahkan kami untuk mengambil perjalanan 3 hari ke padang gurun untuk memperolehi korban kepadanya. Jika kami tidak taat, Dia mungkin menimpa kami dengan wabak atau pedang." Firaun menjadi marah dan berkata, "Musa dan Harun, mengapa kamu mengambil orang-orang ini dari pekerjaan mereka?
Kembalilah bekerja. Dia meneruskan, lihatlah, orang di negeri ini sudah semakin ramai, dan kamu menghentikan mereka daripada bekerja. Firaun menambah beban ke atas orang Israel. Dia memerintahkan mandor-mandornya untuk menyusahkan kerja mereka. Sebelum ini, orang Israel diberi jerami untuk dicampur dengan tanah liat bagi membuat batu bata, tetapi sekarang Firaun enggan memberikan jerami. Sebaliknya, dia memerintahkan mereka mencari jerami sendiri sambil mengekalkan jumlah batu bata yang sama. Penindasan menjadi semakin berat, dan orang Israel sangat menderita di bawah pemerintahan Firaun. Firaun menuduh mereka malas, dengan berkata, "Kamu malas. Skim sebabnya kamu terus berkata, izinkan kami pergi dan memperolehi korban kepada Tuhan. Sekarang, kembalilah bekerja." Corak ini masih dapat dilihat hingga hari ini. Apabila kita memberitakan kebenaran Injil, ada yang menerimanya sebagai keselamatan, manakala yang lain menolaknya sebagai pembohongan. Firaun menganggap mesej Tuhan sebagai pembohongan, tetapi kebenaran tetap. Tuhan mahu umatnya menyembahnya. Tuhan berulang kali memerintahkan Musa untuk memberitahu Firaun bahawa mereka memerlukan perjalanan 3 hari ke padang gurun. Mengapa 3 hari? Nombor 3 mempunyai makna rohani yang mendalam. Salah satu tafsirannya ialah ia mewakili keseimbangan minda, roh, dan jiwa dengan Tuhan. Apabila kita berjalan dengan Tuhan, ketiga-tiga aspek ini harus selari agar kita tidak menyimpang daripadanya dan jatuh ke dalam dosa. Sepanjang Alkitab, nombor 3 muncul dalam banyak peristiwa penting, menekankan kepentingannya. Ketika Firaun semakin mengeraskan hatinya, beban ke atas orang Israel menjadi lebih berat. Mandor Ibrani, yang dilantik oleh orang Mesir untuk mengawasi kaum mereka sendiri, dipukul dan ditekan supaya memastikan mereka memenuhi kuota kerja mereka. Tidak dapat memenuhi tuntutan yang mustahil itu, mandor-mandor itu berseru kepada Firaun, berkata, "Mengapa tuanku memperlakukan hamba-hambamu begini? Kami tidak diberi jerami, tetapi kami tetap diperintahkan membuat batu bata. Hamba-hambamu dipukul, tetapi kesalahan ini datang daripada tuanku sendiri." Firaun hanya menuduh mereka malas sekali lagi. Sementara itu, Tuhan mempunyai rancangan yang lebih besar, bukan sahaja untuk membebaskan umatnya tetapi juga untuk menghancurkan Mesir dan dewa-dewanya sepenuhnya. Setiap daripada 10 tulah yang berlaku selepas itu adalah serangan langsung terhadap dewa Mesir. Ketika kita terus mengkaji petikan-petikan ini, kita akan melihat bagaimana Tuhan secara sistematik menunjukkan kuasanya ke atas setiap dewa palsu Mesir. Selepas ini, Musa kembali kepada Tuhan dan bertanya, "Ya Tuhan, mengapa engkau membawa kesusahan ke atas umat ini? Inikah sebabnya engkau mengutus aku? Sejak aku pergi kepada Firaun untuk berbicara dalam namamu, dia membawa lebih banyak kesusahan ke atas umatmu, dan engkau belum menyelamatkan mereka." Musa berasa kecewa. Dia telah taat kepada arahan Tuhan, namun keadaan kelihatan semakin buruk. Begitu juga dalam kehidupan kita. Kita berdoa untuk kelepasan, tetapi bukannya mendapat kelegaan segera, kita menghadapi cabaran yang lebih besar. Namun, rancangan Tuhan melebihi pemahaman kita. Seperti dalam Yeremia bab 29 ayat 11, "Kerana aku tahu rancangan yang aku ada untuk kamu, rancangan untuk sejahtera dan bukan untuk mencelakakan kamu." Ramai yang berhenti membaca ayat ini, tetapi perikop ini berlanjutan, menekankan kepentingan pertobatan dan mencari Tuhan dengan sepenuh hati. Apabila kita sejajar dengan kehendak Tuhan, Dia akan menyatakan rancangannya kepada kita. Musa berkata kepada Firaun, "Biarkan umatku pergi supaya mereka dapat menyembah Tuhan." Prinsip ini masih terpakai hari ini. Ada kuasa yang menghalang kita dan keluarga kita daripada menyembah Tuhan sepenuhnya. Kita harus berdoa menentang setiap halangan dalam nama Yesus dan berdiri teguh dalam firman Tuhan. Dalam minggu-minggu yang akan datang, kita akan terus membincangkan bagaimana Tuhan menghadapi Firaun dan menuntut pembebasan umatnya. Semasa kita mengkaji peristiwa ini,
marilah kita berjalan dengan sabar dan berusaha memahami rancangan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Pengasih, kami ingin mengucapkan terima kasih kepadamu, Tuhan, dan kami ingin memujimu, Bapa, Engkau Maha Mengetahui dan Maha Kuasa. Engkau telah melatih Musa di istana selama 40 tahun, membawanya ke padang belantara selama 40 tahun lagi, dan membimbingnya dalam pelayanan selama 40 tahun berikutnya. Betapa ajaib dan menakjubkan jalan-jalan-Mu, ya Tuhan. Walaupun kami telah menerima latihan dan mempunyai keinginan untuk melakukan pekerjaan-Mu, kami sering gagal untuk berjalan dalam perjanjian yang telah Engkau tetapkan bagi kami. Bapa, ajarlah kami untuk berjalan dalam perjanjian-Mu. Ajarlah kami untuk hidup dengan jujur dan benar. Ajarlah kami untuk menjadi kudus dan benar di hadapan takhta kasih kurnia-Mu, supaya apapun yang Engkau perintahkan kepada kami dapat kami laksanakan bukan dengan kekuatan kami sendiri, tetapi dengan kuasa Roh-Mu. Bapa, tolonglah kami untuk merendahkan diri di hadapan-Mu. Ajarlah kami untuk duduk di kaki-Mu dan belajar daripada-Mu. Jauhkan kami daripada menyimpang ke kanan atau ke kiri. Seperti yang telah Engkau perintahkan kepada Yosua dengan firman-Mu, jangan biarkan kitab Taurat ini menjauh dari mulut-Mu. Renungkanlah ia siang dan malam, bantulah kami untuk berpegang teguh pada firman-Mu. Ya Bapa Tuhan, kami berseru kepadamu untuk pembebasan daripada perkara-perkara yang memperhambakan kami. Engkau mengetahui segala beban dan belenggu yang menawan kami. Tetapi kami percaya dan mengisytiharkan bahawa Kristus Yesus telah datang untuk membebaskan kami. Dia telah memutuskan setiap ikatan, menghancurkan setiap kop, dan telah memberikan kami kopnya yang mudah dan ringan. Oleh itu, Bapa, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami meminta agar Engkau terus membantu kami bertumbuh dalam hikmat dan kepekaan terhadap kebenaran. Kuatkanlah kami, bimbinglah kami, dan bentuklah kami mengikut kehendak-Mu. Kami memberikan segala kemuliaan, kehormatan, dan pujian kepadamu. Dalam nama Yesus yang teramat berharga, kami berdoa. Amin.